Memandum-mandum khutbah kepada Aceh, jangan putar khutbah kepada pidato. Kan tukar khutbah dengan pidato. Nya pidato. Oh, pidato beuk dalam khutbah. Baik khutbah dalam pidato. Lagi mi udang. Udang bumi. Udang. Udang bumi. Mi udang. Ni tak udang. Hai nana ni mi udang. Ni boleh udang bumi ke. Ya ni tak nasihat. Kerja khutbah. Nasihat dalam khutbah, kan khutbah dalam nasihat. Qasiratun bi'at khutbah. Aku kata ku tanya ni, sogat panjang buat. Nyopat qasiratun khutbahnya bi'at. Yang ni maksudnya mutawasitun, at yang pertengahan. Baik tiga alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah wallahu alam. Kalau kata saya juga fala yunafi nadba qiraati qaf. Maka hendak ternafi sunat baca surat qaf pada awal dua buah khutbah fi kulli Jumatin pada tiap Jumat. Khutbah pertama baca surat qaf saja. Wadzalika, dan karena demikian lianna tawilata tumallu wa tudjaru walil amri fi khabari musliman biqasriha. Bahkan makruh, bahkan disunatkan karena khutbah yang panjang tumallu bosan, dibosan orangkan. Kadang-kadang cik urang gua kami ngai mak. Pas Jumat tengok baca khutbah. Kada pegah apa-apa mana boboye ro kenando. Jadi bosan, hai nama-nama yang kali kenan. Tapi kalian so baca khutbah 3 bulan ni kapuit mudah juga kena. Dah dia kan nyata. Yang baca khutbah tu pergi baca di sebelah maknyo. Jadi ukur lama. Watut jaru dan didedkan bencikan. Bengegok, bosan gok, bengegok. Mana tajru hai tim jak le tengah. Dibosankan dan dienggan orangkan untuk jak baju mat kenan. Walil amri, dan karena perintah Nabi dalam hadis riwayat Muslim dengan giu peek khutbah dan giu panjang sembahyang yang berkata bila bu. Beek khutbah, bu panjang sembahyang. Nyok khutbah tok setengah jam, tok 20 minit. Sembahyang 5 minit, 10 minit kali. Nyobek. Nyok sembahyang 15 minit, khutbah itu dah. Pun 12 minit. Nyok sembahyang sabih dapat yang 10 minit, berarti khutbah 8 minit lagi. Kasihnya 8 minit. Sebab pun dia nak perah ke bek gaduh jino tengah pu jino yang tengah maksiat yang tengah macam tu dah pengat saja. Video shape judi online mesti dengan judi online menang tidak tu. Dah perah dah dah pergi maksiat lagi main judi ya. Ni kena berharap masuk judi. Yang kajian masuk judi pun yang berlaku leleweknya judi ship yang kajian mana baca khutbah ni salah. Jadi menyanyian tak baca sangat nak payah ulang khutbah. Nak payah ulang ittaqullah qati wala tamutunna illa antum muslimun. Jino tengok maju tak chip memang tak chip kan. Yang dosa dia apa semua kan tak tahu khutbah kabeh. Pada nak ulang belum. Yang baca khutbah. Dah ada perang bahasa Aceh 2 kira nak puang. Yang kedua kira kayaknya yang nak puang bahasa Aceh. Memandum-mandum khutbah bahasa Aceh jangan putar khutbah kepada pidato. Kan tukar khutbah dengan pidato. Nya pidato. Oh, pidato beuk dalam khutbah. Baik khutbah dalam pidato. Lagi mi udang bumi. Udang. Ni udang bumi. Mi udang.
Ni tak udung. Hai nana ni mi udung. Ni boleh udung bumi ke. Ya ni tak nasihat. Kerja khutbah. Nasihat dalam khutbah, kan khutbah dalam nasihat. Faya kasiratan min isbah di salah wa in kana mutawassilatan fi nafsiha, dan maka dia hanya khutbah itu tak banding dengan temah, walaupun khutbahnya kaji ke pertengahan pada dirinya khutbah. Fala itirada alal matan, maka hana terdebat di atas matan yang pegah kasirah. Jadi kepegah di matan khutbah berat, arti berat mana ji nisbah ngan semayang berat hana, walaupun pada hakikat roh dinan hana lekun khilafan liman sama, khilaf bagi orang yang cara mufhum yang lain. Nah orang mufhum lain yang kelagayan, tapi yang mufhum dong keganyan hurana wi mana ji tak itibar dengan khutbah, kan bubit di khutbahnya tak itibar dengan semayang dua buah Jumaat dengan munafiqun nyo bubaik druk kenan khutbah mendum ji bubaik druk dengan dua buah ayatnya. Mamnya Jumaat ni baca sabihis dengan halata nyo khutbah bubaik druk onan halata kain ayat tadi kita tambah dengan sabihis 2 minit khutbah 8 minit bandung pi khutbah kan ayat khutbah mendang bandung khutbah 8 minit ya mana di 8 minit kana edat khutbah 8 minit kana ayat khutbah. Jadi menan ke musuh matan jadi musuh matan tak iktibar dengan ayat, walaupun wata dekalan hakikat roh khutbahnya agak panjang yang bacut. Wallahu a'lam.